Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia PGIRM. Soalan lazim daripada komen mereka yang tidak berempati. Pertama, KWSP ini simpanan hari tua, kenapa asyik minta keluar? KWSP memang untuk hari tua, tetapi bila rakyat terdesak pada hari ini, hilang kerja, gaji tak cukup, kos hidup menekan, isu ini menjadi isu kelangsungan hidup, bukan kemewahan. Kedua, kalau susah, kenapa tak kerja lebih keras? Ramai pencarum sudah bekerja keras bertahun-tahun. Masalah hari ini bukan malas tetapi ekonomi, peluang kerja dan kos hidup yang tidak seimbang. Ketiga, petisyen ini tak guna, tak pernah jadi apa-apa. Petisyen ialah rekod rasmi suara rakyat. Semua perubahan besar bermula dengan rekod, tekanan awam dan konsistensi, bukan dengan gelak ketawa di ruangan komen. Keempat, kenapa tak tunggu saja umur 55 tahun? Itu hak individu. Namun pencarum lain juga berhak tahu implikasi, risiko dan pilihan mereka pada hari ini, bukan dipaksa ikut satu pandangan sahaja. Kelima, ini geng yang sama sahaja, bising tapi kosong. Ratusan ribu pencarum bukan geng. Mereka ialah rakyat sebenar dengan masalah sebenar dan suara mereka direkodkan, bukan dihina. Keenam, kalau gaji kecil, salah sendiri. Tidak semua orang bermula dengan peluang yang sama. Menghina nasib orang lain tidak menjadikan seseorang lebih bijak, hanya menunjukkan ketiadaan empati. Ketujuh, kenapa asyik salahkan kerajaan? Kerajaan ialah pembuat dasar. Menyoal dasar bukan benci kerajaan, tetapi tanggungjawab rakyat dalam sistem demokrasi. Kelapan, kalau tak setuju, diam sajalah. Diam tidak menyelesaikan masalah. Bersuara secara beradab dan berfakta ialah hak pencarum dan rakyat. PGRM bercakap untuk pencarum terkesan, bukan untuk memuaskan hati mereka yang selesa. Sekian, terima kasih. Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM.